Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Hot Wheels Collector Kuala Kangsar. Hari ini kami buat game race tertutup untuk sekitar racer Kuala Kangsar. Okay, hari ini kita buat kategori JDM. Kategori JDM antaranya pilihan Nissan Skyline, Datsun, lepas tu Nissan Fairlady dan inilah antara contohnya antara Fairlady, Nissan 300ZX, Nissan Camry, Nissan Skyline GTR, R35, pilihan orang ramai Evo 10. Untuk kali ni kita akan bagi piala pusingan. Piala pusingan ni sebulan sekali. Setiap yang menang akan boleh bawa pulang untuk sebulan. Kita bagi dia pegang sebulan dan untuk next game dia akan bawa balik lah untuk return balik. Dan kita akan buka game lain pula. Bukannya teruskan yang kategori yang sama. Jadi itu mari kita saksikan perlawanan JDM. Tamatlah pertandingan untuk kategori JDM untuk piala tertutup kali ini pada 4 hari bulan 6. Sekarang kita umumkan hadiah-hadiah untuk bagi para menang. Okey, kita cari untuk nombor 3 dan 4. Dia owner yang sama. Okey, tahniah kepada Cik An daripada Padar Rengas 3 dan 4. Mana awak kena penyerahan kapi Api? Okey, nombor 2 jatuh kepada Encik Yusni. Untuk Johan kali ni, untuk bawa pulang piala pusingan yang amat besar dan berat, jatuh kepada CEO Hot Wheels Collector Kuala Kangsar, Cik Hafiz Hamidan. Ahmad. Dan hadiah. Sila macam mana? Okey, tengok depan. Terima kasih banyak yang hadir untuk racer-racer Kuala untuk malam ini. Terima kasih, jumpa lagi. Terima kasih.